Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So, hari ni Pak Haji buat video ni nak jawab kenyataan ataupun jawab soalan daripada anak papa. Kalau nak panggil orang lalu dia marah, berkata bulan puasa pula. Okeylah, kita panggil anak papa lah. So anak papa tanya dengan Pak Haji, bila nak tombang, bila nak tombang. Jadi Pak Haji nak jawab lah kat sini kepada anak papa. Bila MP-MP sedang berunding untuk bagaimana nak tumbangkan kerajaan Madanun, kau kata tebuk atap. Lepas tu berbagai-bagai lah puak-puak korang ni ugut setiap MP. Kita tahulah MP-MP belah UMNO ni semuanya punya bekas-bekas penyamun. Kan Pak Haji pun tahu semua perkara tu. Jadi Pak Haji malas nak cakap apa pun. Cuma Pak Haji dah cakap hari tu, kan, kita jangan mengharapkan kepada MP-MP punya perundingan ataupun apa je yang mereka nak buat. Kita sekarang ni kita minta kepada anak papa lah. Okey, jawapan Pak Haji ni senang je. Minta anak papa kalau nak tengok tombang tak tombang, kalau boleh suruh Papa Nun bubarkan parlimen secepat yang mungkin. Bubarkan parlimen secepat yang mungkin, barulah kita tengok tombang ke tak tombang. Anak papa. Jadi sekarang ni sahabat-sahabat kena lihat apa yang dimainkan oleh Madanun. Banyak isu-isu yang divertkan kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Lepas satu isu dia divert isu sini, isu apa tu rasuah di Sabah, dia divertkan isu lain, timbulnya isu Ismail Sabri. Lepas tu bila isu KWSP, dia timbulkan isu lain, berbagai-bagai lah yang dimainkan oleh puak-puak Madanun ni, dengan elah-elah yang hebat-hebat, yang boleh mengelakkan daripada rakyat memikirkan tentang kegagalan yang ada dalam kerajaan Madanun. Ini cara mereka punya permainan amat-amat licik. Lepas satu-satu dia akan divertkan isu. Baru-baru ni isu dengan Radio Era, nak lupakan tentang beras, lepas tu nak lupakan tentang perkara-perkara lain. Konon-kononnya nak kata apa tu, dulu KWSP untung, kemudian bila timbulnya KWSP rugi, dia timbulkan isu lain pula supaya rakyat lupa. Banyak perkara-perkara yang kita kena ingat sahabat-sahabat. Ini permainan Madanun. Itu tandanya Madanun dah goyang. Itu tandanya Madanun dah kalang kabut. Kan? Jadi anak papa kena ingat, kami ni tak kisah bila je pilihan raya. Kami dah bersedia dah. Ramai rakyat Malaysia ni dah bersedia dah. Menunggu saja whistle berbunyi, parlimen bubar, adakan pilihan raya. Jadi kalau boleh, kalau nak tengok tombang tak tombang, minta Papa Nun cepat-cepat buat apa tu, bubarkan parlimen. Kita tengok. Jadi tak payahlah nak cakap dengan Pak Haji bila nak tumbang, tak tumbang-tumbang ni. Sebenarnya kau orang takut dengan bayang-bayang kau orang sendiri. Apa yang kau cakap tu sebenarnya kau takut dengan bayang-bayang kau sendiri. Dan kau tahu pun Papa Nun kau sekarang ni dah tak kuat. Papa Nun kau orang ni sekarang ni dah tak hebat macam dulu. Sebab apa yang Papa Nun buat, semua rakyat dah tahu. Dia tetap ketimbang. Tetap ketimbang. Rakyat sekarang ni tak kisahlah yang kau kata Perikatan Nasional tak ada calon PM. Lepas tu musang pula, asyik nak desak-desak supaya tunjukkan siapa calon PM. Alhamdulillah, ni PAS dah tolong jawab. Kita tak perlu nak calonkan nama PM dulu, kasih menang dulu, kan. Yang penting sahabat-sahabat, kita dah cakap dulu, kita dah iktikad, kita tak nak Pakatan Harapan. Kerana kita tak nak ada DAP di mana-mana saja DAP duduk. Kita tak nak sokong parti tersebut. Dia duduk dalam Pakatan Harapan pun kita jangan pangkah Pakatan Harapan. Dia duduk dalam bergabung dengan UMNO pun, dengan UMNO pun kita jangan bagi undi. Ini yang rakyat kena sedar. Sebab apa? Rakyat dah lihat apa yang berlaku dalam negara kita. Sekarang ni nak elakkan daripada benda-benda yang lain, dia timbulkan isu-isu yang boleh melupakan rakyat tentang apa yang mereka telah lakukan, apa yang mereka telah temberangkan selama ni, kan.
Cuba ni sahabat-sahabat ingat balik macam mana dulu dia janji dengan Grab budak-budak hailing yang buat Grab dia hantar delivery makanan ni semua. Dia janji nak selesaikan masalah sampai pemandu-pemandu Grab ni semua buat tunjuk perasaan. Janji tak selesai. Kan? Lepas tu tunjuk yang sini konon-konon nak alihkan pandangan. Lepas tu bila kata beras tempatan okey, bila timbul aja masalah beras tempatan dah campur, dah tahu, meletup, tiba-tiba pula KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pula dah buat operasi dapat tangkap beras, kan? Sekarang ni kita nak tengok kartelnya siapa? Siapa kartelnya? Jangan tangkap beras je. Orang yang buat beras tu campur tu, kita tangkap orang tu. Kita nak tahu syarikat mana, kan? Tak payah nak main wayang sandiwara dengan rakyat. Jadi sekarang ni sahabat-sahabat, kita tengok dengan keadaan sekarang ni, Madano cuba nak ambil hati rakyat dengan berbagai-bagai janji, berbagai-bagai insentif akan bagi. Tapi bila sebut pasal ekonomi, dia kata ekonomi terbaik. Dalam masa yang sama, duit pencen pun tertonggak tak bayar. Minta tangguh lagi bayar. Kata ekonomi okey. Lepas tu nak alihkan pandangan konon-konon dia bagus. Buat pengumuman. Lembaga hasil dalam negeri memungut cukai terbaik 1 bilion lebih. Terbaik. Kalau ada dah banyak duit sangat, dah duit cukai banyak, bayarlah duit pencen yang tertonggak tu. Kan? Banyak lagi masalah tak selesai, sahabat-sahabat. Kan? Jadi anak papa, Pak Haji nak beritahu, kalau betul-betul nak tanya bila tumbang, suruh Papa Nun secepat mungkin bubarkan parlimen. Jadi sahabat-sahabat ingat, sekarang ni kerajaan Madano sedang main berbagai-bagai naratif, berbagai-bagai persepsi, berbagai-bagai hela untuk memperbodohkan rakyat semula. Seperti mana yang dulu masa Papa Nun menjadi pembangkang, dia berjanji itu dan ini, bulan dan bintang dan berbagai-bagai, tetapi akhirnya tidak ada satu pun apa yang dikatakan oleh Papa Nun tu ditunaikan kepada rakyat. Tak ada. Dulu dia memperjuangkan pasal subsidi, last dia tarik subsidi. Dia memperjuangkan pasal PTPTN, last PTPTN pun poicik. Dia memperjuangkan pasal tol pun kena bayar juga. So tak ada apa pun perjuangan dia selama berpuluh tahun konon-konon untuk rakyat. Akhirnya bila dia memerintah, dia menyekik rakyat daripada GST 6%, sekarang 8% SST. So apa janji yang ditunaikan? Tak, sahabat-sahabat. Jadi sekarang ni kita kena ingat, bila bubar aja parlimen, kena ingat bahawa sesungguhnya kita tak mau Pakatan Harapan yang bersekongkol dengan DAP. Kita tak kira siapa saja Perikatan Nasional nak letakkan calon Perdana Menteri. Yang penting no Pakatan Harapan, no AMDAP. Dan yang sekutu dengannya, dengan PKR baik, dengan amanah pun baik. Kita tak mau. Yang bersekongkol dengan DAP, kita tolak. Itu niat kita. Kenapa kita kena tolak DAP? DAP adalah satu parti yang paling berbahaya dalam negara. Tengok hari-hari media sosial keluar tentang apa perancangan yang akan nak dilakukan oleh DAP. Kenapa? DAP sekarang dapat kontrol kepada Melayu-Melayu pengkhianat, kontrol kepada Melayu-Melayu yang barwa yang ada dalam kerajaan. Itu sebab DAP amat-amat bahaya. Rakyat kena bangkit semula. Rakyat kena sedar. Supaya kita jangan dibodoh-bodohkan oleh janji-janji, dibodoh-bodohkan oleh berbagai-bagai insentif. Akhirnya kita kena kencing lagi sekali. Ingat sahabat-sahabat, itu sajalah perkongsian Pak Haji. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.